satu hari satu review. Hari ni saya nak reviewkan dekat korang helmet keluaran terbaru daripada Asus. Korang tengok kat belakang dia, ni model dia, Asus GeForce 1 Koi. Untuk yang ni adalah variant yang color merah, kita ada dua color, warna biru dan juga warna merah. Okay, kalau korang tengok yang ni design lah. Helmet lain keluar design, dia pun nak keluar design Koi juga. Oh, ikut trend. Okay, untuk helmet ni kalau korang tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 elok. Pakai daily boleh, pakai bawa pergi ride pun boleh. Belah sini kalau korang tengok, dari sini dia ada ombak-ombak dia. Belah kanan ada ikan koi. Okay, ada bunga-bunga. Ini bunga sakura lah. Ni daun. Korang tahu tak ni daun apa? Kalau tahu cuba komen. Okay, untuk yang belakang dia punya printing design tu macam mana memang sangat cantik lah. Tak kosong kat belakang. Untuk helmet ni beli memang siap dapat dengan visor tutun. Shading dalam pun tebal. Lembut, memang sedap pakai. Helmet ni pakai D-ring, tali kalau panjang kat hujung ada button. Untuk kalau korang rasa nanti bau dah masam ke dia punya padding, korang boleh buka. Okay, senang je nak pasang balik sebab dia jenis yang pakai button. So, untuk helmet ni harga bajet bawah 300 je. Ingat, cari helmet, cari HL Style.